saat bahang pilihan raya negeri Johor dan seterusnya Negeri Sembilan kian memuncak, jutaan ringgit dibelanjakan untuk manifesto dan pentas-pentas politik sibuk menjerit menjual calon mereka. Namun, adakah rakyat terutamanya umat Islam benar-benar memahami betapa pentingnya tanggungjawab memilih pemimpin? Sebuah empire yang hebat tidak runtuh semata-mata kerana kekuatan musuh di luar kota. Sejarah membuktikan benteng yang paling kukuh sekalipun akan roboh apabila pintunya dibuka dari dalam oleh mereka yang memegang amanah tetapi berjiwa proksi. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Dombir TV. Jika kita menyelusuri helaian sejarah Islam, keruntuhan sesebuah daulah seringkali dipacu oleh watak musuh dalam selimut. Pada tahun 1258 Masihi, kota Baghdad yang merupakan pusat ketamadunan Islam paling megah tidak jatuh hanya kerana serangan tentera Mongol Hulagu Khan. Baghdad runtuh dari puncak kuasa disebabkan Muhammad ibn al-Aqami, Wazir Abbasiyah kepada Khalifah Al-Musta'sim. Ibn al-Aqami menghancurkan Daulah Abbasiyah secara halus melalui manipulasi sistemik dan sabotaj birokrasi. Beliau memainkan naratif defisit fiskal, berpura-pura khawatir akan beban kewangan negara, lalu berjaya meyakinkan Khalifah untuk mengecilkan saiz angkatan tentera dan membubarkan division-division pertahanan utama. Apabila barisan pertahanan lumpuh, beliau menipu Khalifah kononnya mobilisasi ketenteraan dialihkan ke sempadan. Sedangkan hakikatnya, beliau mengutus surat rahsia kepada Hulagu Khan bahawa Baghdad sedia diserahkan tanpa tentangan sengit. Namun, Sunatullah merakamkan pengakhiran yang tragis. Sebaik sahaja Baghdad lumat dibantai, Ibn al-Aqami melutut merayu ganjaran sebuah takhta boneka. Hulagu memandangnya dengan penuh kejijikan. Seorang petualang yang sanggup menjual tanah air sendiri tidak akan sesekali dihormati oleh pihak musuh. Beliau akhirnya disisihkan dan meninggal dunia dalam kehinaan sebagai hamba bawahan yang tidak bernilai. Naratif sabotaj ini tidak jauh bezanya dengan kisah Mir Ja'far di Bengal, India pada tahun 1757. Jika Ibn al-Aqami menggunakan birokrasi, Mir Ja'far memusnahkan negaranya melalui kontrak komersial dan pakatan politik haram. Sebagai komander tentera yang sepatutnya mempertahankan tanah air daripada pencerobohan syarikat India Timur Inggeris, East India Company, takhta yang dijanjikan British telah membutakan mata hatinya. Di tengah-tengah pertempuran Plassey, Mir Ja'far mengarahkan pasukannya berpaling tadah dan membiarkan pemerintah sah digulingkan. Beliau membungkus pengkhianatan itu dengan retorik yang biasa kita dengar hari ini, demi kebaikan ekonomi, demi pembangunan. Tetapi realitinya, beliau menandatangani subkontrak penyerahan kedaulatan kepada entiti korporat asing. Beliau mendapat takhta boneka manakala rakyatnya dijajah dan dihisap darah ekonominya selama beratus tahun. Ketamakan elit pembuat dasar sebegini akhirnya memaksa rakyat Marhain membayar harga sebuah pengkhianatan dengan darah dan nyawa mereka sendiri. Realiti dalam sistem geopolitik moden hari ini, kuasa-kuasa besar atau musuh luar sudah tidak perlu menghantar kereta kebal atau tentera untuk penjajahan. Ia dianggap strategi kuno yang merugikan selain daripada mencalar imej mereka. Hari ini, mereka hanya perlu menaja, menanam dan memelihara watak-watak seperti Ibn al-Aqami dan Mir Ja'far moden di dalam sistem politik tempatan. Mereka mengeksploitasi politik identiti. Mereka membiarkan parti-parti politik sibuk berebut kuasa, bertelingkah sesama sendiri tentang perkara-perkara remeh, sementara isu-isu besar seperti ketirisan sempadan,
integriti yang lebur dan pembangunan ekonomi yang lemah dibiarkan tanpa penyelesaian. Malangnya, landscape politik hari ini menyaksikan figura atas pentas lebih gemar mempolitikkan setiap isu demi kelangsungan jangka pendek berbanding menumpukan usaha kepada pembangunan yang hakiki. Di saat kesibukan mereka bertekak di pentas propaganda, pemulihan serta pembangunan ekonomi rakyat kekal perlahan dan lesu, manakala pembangunan kerohanian serta acuan Islam yang sebenar terpinggir menjadi retorik kosong. Agenda membina maruah bangsa dan jiwa ummah dikorbankan demi percaturan kuasa yang tidak berkesudahan, sedangkan ia memegang kunci dalam melahirkan masyarakat Rabbani. Justru, amaran keras harus diberikan kepada para sang penguasa. Pemimpin yang memenangi mandat rakyat jangan sesekali cuba membina empayar peribadi, menyuburkan kronisma maupun mengagungkan nepotisme. Takutilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat segala gerak-geri kita. Memang sukar untuk mencari kepimpinan yang bertakwa pada hari ini, kerana seawal riwayat lagi ramai yang tewas kepada runtunan nafsu sendiri. Manusia cenderung menjadi gelojoh apabila memperoleh kuasa hingga lupa asal usul, lalu melahap habis-habisan apa saja ganjaran di hadapan mata. Mereka mengenyangkan perut sendiri dahulu, manakala perut rakyat diletakkan di tempat kemudian. Sifat rakus ini amat jauh berbeza dengan susuk agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sanggup mengikat perut menahan lapar yang amat sangat ketika umat Islam diboikot oleh musyrikin Quraisy, sanggup berlapar demi kelangsungan ummah. Umat Islam hari ini sedang menanti dan mendambakan sosok pemimpin yang benar-benar menjadi pembebas golongan mustad'afin, iaitu golongan marhain yang tertindas. Kita memerlukan pemimpin yang memerhatikan derita rakyat, yang memberi mereka makan di saat kelaparan, dan yang paling utama, membebaskan masyarakat daripada belenggu penindasan menuju tauhidul ummah, kesatuan umat yang berpaksikan keadilan serta persamaan hak, bukannya memihak kepada golongan elitis semata-mata. Ingatlah amaran besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masyarakat sudah membenci orang miskin dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia serta rakus dalam mengumpul harta, maka mereka akan ditimpa 4 bencana: zaman yang berat atau meleset, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat, dan ancaman daripada musuh. Maka, apakah kualiti substantif yang wajib dicari oleh para pengundi dalam memilih seorang pemimpin? Sejarah dan nota syariat telah menggariskan 2 tiang agama, Al-Qawi, iaitu kompetensi dan ketegasan, serta Al-Amin, integriti dan amanah. Ummah ini memerlukan sosok yang memiliki ketegasan untuk melindungi hak rakyat, kebijaksanaan makroekonomi untuk memulihkan kesejahteraan rakyat, dan komitmen spiritual yang utuh untuk memartabatkan acuan nilai Islam yang sebenar. Kepada para pengundi di Johor dan Negeri Sembilan yang bakal mencorakkan lanskap politik tidak lama lagi, gunakan mandat anda untuk turun mengundi sebagai satu tanggungjawab moral yang tinggi dengan meletakkan pertimbangan akal dan penilaian yang matang mengatasi emosi dan amarah politik. Pilihlah dengan penuh ketelitian demi masa depan Johor dan Negeri Sembilan yang lebih utuh. Ayuh, tunjukkan kematangan sebagai umat Islam dengan membina semula kekuatan sistem menerusi kertas undi kita.